Nama saya Fatimah Binti Maksudi. Hari ini saya akan membentangkan simulasi online saya iaitu kuih tiram. Untuk nama Facebook page saya ialah Limeka Mancis by Faiza. Facebook kategori pula, saya punya page bawah food and drinks. Untuk maklumat perniagaan, untuk intro, menjual kudapan rangup penuh dengan rasa yang sekali gigit tidak boleh berhenti. Untuk konten dan copywriting, kat Facebook, ini adalah antara konten dan copywriting yang telah saya post, iaitu teaser, untuk soft sell dan hard sell. Instagram page iaitu nama Faisha, yang di mana saya akan post gambar dan juga video mengenai produk yang saya buat. Ini adalah gambar-gambar yang telah saya post di Instagram dari sudut flat lay, close up dan third of rule, dan berserta dengan caption dan hashtag. Untuk Google Trends, untuk past 2 month yang lepas, di mana kuih tiram adalah antara kuih yang terbanyak dicari berbanding keprak pisang, dan sama juga dengan 5 tahun yang lepas, di mana untuk perbandingan kuih keprak pisang dengan kuih tiram adalah antara yang terbanyak lah, yang famous berbanding keprak pisang. Lepas tu untuk analisis SWOT, ini adalah antara analisis SWOT untuk kuih tiram seperti strength, weakness, opportunity dan threat yang telah dikaji untuk kuih tiram kami. Untuk unique selling point, kami punya kuih rasa asli dan autentik kerana kami ingin mengekalkan rasa asli walaupun kami ada menambah pembaharuan rasa. Rangup bergrup, kami untuk memastikan teksturnya rasa tahan lama dan rangup. Kami tidak menggunakan bahan pengawet sebab kami menggunakan bahan-bahan yang semula jadi untuk buat kuih seperti mentega, minyak dan tepung. Ianya mudah dibawa kerana kami buat dalam balang, dan balang tu agak keras dan kalau pos pun dia takkan mudah pecah. Dan ianya harga berpatutan kerana satu balang bersama dengan RM8 dan 2 balang RM15. Untuk ciri-ciri produk halal dan bersih, diperbuat daripada bahan berkualiti, mempunyai 3 pilihan perisa iaitu original, susu dan nestum. Dia mempunyai tekstur yang rangup, harga berpatutan mampu milik satu balang RM8 dan pembungkusan praktikal. Kerana kami buat hari ini dan kami akan packing hari ini ataupun kami akan packing pagi esok sebab untuk bagi minyak dia kering. Untuk bisnes model kanvas. Selepas tu ini adalah carta alih close deal di mana customer akan WhatsApp saya untuk beli produk ataupun bertanya mengenai pesan yang saya jual. Ini adalah print screen close deal di mana customer nak beli produk dan juga customer akan bagi feedback lah mengenai produk yang saya jual, rasa apa untuk menambah pembaharuan.
Receipt payment yang telah dibuat satu dua balang 15, tapi sebabkan saya jual pada hari raya, so saya dapat duit raya RM1. Okey, ini adalah gambar-gambar pelanggan yang beli kuih saya. Dan terima kasih.